Assalamualaikum geng. Okey, hari ni hari apa? 12 bulan 4, hari Sabtu pukul 10.22 tuan. Ini geng tu ada member baru. Captain Faizal. Dia baru beli kayak ebek. So hari ni nak belajar. Dia kan nak belajar dengan Tok. Dia nak belajar dengan Tok. Cara cari siakap Tok bawa dia lah untuk belajar. Okey, apa nanti kita tunggu tengok ada strike tak kat spot-spot yang menarik. Okey geng, kita sambung lagi. Okey, Captain dapat tanda. Tak kumpau guys, tak kumpau. Hotel belajar nampak. Dapat tanda. Ada manis-manis. Thank you Tok, ilmu. Okey, sama. Kita makan ikan kecil lah. Kita makan anak tanda gerut-gerut. Makan pemain. Geng, off record geng. Yang pertama tu. Right. Cakap. Cakap geng. Saiz juga lah. Ada saiz lah. Tenangnya. Lan geng. Terang. Grip. Cakap ni. Assalamualaikum geng. Okey, bertemu lagi hari ni. Hari ni hari Khamis. Hari Khamis 17 hari bulan 4. Pukul hari Khamis pukul 9.47 dekat pukul 10 lah. Untuk turun. Hari ni turun solo geng. Hari ni turun solo. Saja-saja nak layan, tengok macam mana. Hari ni ada tak hasil air. Hari ni pun 2.7 pasang. Dalam pukul 4 lebih lah pasang. Surut dalam pukul 2 ataupun pukul 3 macam tu lah. Pukul surut 0.4. So hari ni Tok pun dah ready semua ni. Dah turun lancar. Tu ada seorang member tu pancing menebing tepi tu. Air tengah nak start surut ni. Ada surut lambat sikit ni. Dalam pukul 9 baru dia start surut. Habis surut dalam pukul 3 macam tu lah. Okay,
Nanti kita jumpa kat spot lah, geng. Dah minta ada rezeki ni yang padu-padu, dapatlah ditayangkan dalam video tu ni. Okay, jumpa di spot. Assalamualaikum. Dia makan, geng. Kan tak tahu ikan apa, macam ikan kecil. Apa ni? Ikan ubi, geng. Ikan ubi yang makan. Ini ikan cakap. Panas ubi ni. Lepas balik. Geng, semua lagi. Strike. Nak ikut lah. Tak ikut. Ikut padahan kan. Tunggu balik. Tunggu balik kan. Padahan ni. Siakap. Lepas. Tanda, geng. Tanda. Kita tunggang. Jangan dia lepas. Okey. Boleh, geng. Boleh. Tanda, geng. Oh, ni nak kira ke jenahak lah ni. Dia dah besar sikit. Letak ni saiz. Letak. Kira dia dah nak juga jenahak ni. Geng. Letak saiz. Saiz goreng juga ni. Okay, geng. Sama lagi, geng. Jenahak tau. Okay, geng. Makan ni. Dia makan, geng. Cakap cindai, kan. Itu dia. Cakap cindai. Geng. Cakap cindai. Layan dulu, layan. Geng, semua lagi. Okay, geng. Sorry lah, tak dapat rakam. Dapat bulan. Geng. Bulan baru. Bulan baru, geng. Bulan, geng. Bulan ni biasa tulang banyak. Tapi dah dapat ni, ambil lah. Okay, geng. Sama lagi. Okay, geng. Ada makan, geng. Okay, start. Okay, geng. Start. Siakap. Okay, start. Siakap, geng. Siakap. Ada siakap, geng. Walaupun tak besar, tapi siakap, geng. Walaupun tak besar kan, tapi siakap tu ada. Okay, aku parking. Okay, geng. Siakap. Cindai. Siakap buat lauk. Boleh lah. Siakap besar tak ada, kecil pun boleh makan. Okay, sama lagi. Strike, kan. Siakap, kan. Siakap. Oh, tahan, kan. Oh, tahan, kan. Siakap. Siakap, kan. Yang bottom. Telannya, geng. Siakap dia telan. Telannya. Oh, darah dah. Grip ni. Grip. Yang grip. Betul. Okay.
Okey geng, cakap tengok ni. Ya, nak tengok mana yang telan. Wow. Dalam ni telan ni. Dalam telan ni. Masuk dalam ni. Cakap sasa goreng ni. Sasa goreng. Sasa goreng. Ya kan? Sambung lagi. Makan ni. Okey, start. Cendui. Lepas ni cendui pun. Geng. Ada makan geng. Ada ketuk. Start. Oh. Apa ni? Ini dengan sampah dia buat. Kayu buat cendui. Cendui kan. Boleh lah. Layan cendui ni pun sedap juga. Okey geng. Cendui. Sambung lagi. Okey geng. Tu dah sampai lah. Sampai kat jeti lah ni. Tu ada hasil. Tapi tak banyak lah. Boleh lah lepas-lepas. Lauk kata. Tu dia. Cakap ada, jenahak ada, bulan ada, macam-macam spesies jenis. Tapi itulah dia cakap kurang sikit sambutan ni. Cakap dia tak berapa frenzy lah. Ada bukan dia. Ini cakap dia tak punya ayam besar-besar. Ada seekor rasa seekor 2 ekor. Ada saiz-saiz sikit lah. Seekor. Ni geng. Cakap jenah apa dia. Geng. Cakap ada ada 4 ekor geng. Ada 4 ekor. 2, 3, 4. Okey lah. Yang set lah. Ni kan. Ni nah lah. Seko. Semua 2, 4, 6 ekor. Okey lah. Ini saya boleh lah lepas lauk. Layan-layannya kan. Tak ada apa nak buat. Nah, nanti kalau ada masa waktu, kalau turun lagi kita sambung lagi cari cakap. Okay, geng. Assalamualaikum.